Mesej Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai pembinaan rumah ibadat jelas menekankan disiplin undang-undang yang mesti dihormati, tanpa larangan beribadat atau diskriminasi agama. Ketua Penerangan Angkatan Muda Keadilan, Danish Khairuddin berkata, kenyataan Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Datuk Sri Sanjeevan mengenai pembinaan rumah ibadat jelas bersifat retorik politik yang cuba menimbulkan persepsi seolah-olah Perdana Menteri bersikap keras dan tidak sensitif dalam isu berkenaan. Menurutnya, kenyataan Perdana Menteri yang diambil tanpa konteks penuh itu berniat jahat. Perdana Menteri bukan sahaja menyebut berkenaan kuil yang dibina namun menyebut surau yang pernah dirobohkan di Perak kerana tidak mengikut peraturan. Hakikatnya, kenyataan bahawa rumah ibadat tidak boleh dibina sesuka hati di mana-mana bukanlah sentimen perkauman atau agama, tetapi prinsip asas Undang-Undang Tanah dan Perancangan Bandar yang terpakai kepada semua pihak tanpa pengecualian, katanya dalam satu kenyataan pada Sabtu. Terdahulu, Sri Sanjeevan dalam Facebooknya menulis, tak boleh pacak kuil atau berhala di mana sahaja. Beliau menambah, dalam negara majmuk, pemimpin yang matang akan menenangkan keadaan, bukan mencipta persepsi, dipercayai merujuk kepada kenyataan Perdana Menteri mengenai rumah ibadat.